Assalamualaikum. Satu ungkapan yang dah menjadi kebiasaan dan digunakan oleh orang Islam di seluruh dunia. Tapi korang tahu tak yang ucapan salam ni pertama kali dilafazkan di syurga dan ia masih meniti di bibir manusia sehingga ke hari ini. I'm Uyaina and this is The Youth. Sebelum manusia mengenal dunia, sebelum ada bahasa, bangsa atau sempadan, telah wujud satu ucapan. Bukan lawangan kemenangan, bukan perintah, bukan juga ancaman. Ia adalah ucapan damai, salam. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam AS, Allah tidak terus memerintahkannya untuk memimpin atau membina tamadun. Sebaliknya, Allah mengajarnya dan memerintahkannya untuk memberi salam. Nabi Adam diarahkan mendekati sekumpulan malaikat dan mengucapkan salam kepada mereka tanpa ragu, tanpa takut. Nabi Adam AS melangkah ke arah makhluk yang diciptakan daripada cahaya itu dan mengucapkan Assalamualaikum. Para malaikat membalas Waalaikumsalam warahmatullah. Di situlah bermulanya satu tradisi yang kekal hingga ke hari ini. Yang sering disalahfahami ialah siapa yang memulakan salam tu. Bukan malaikat, tetapi manusia. Nabi Adam sendiri yang mengucapkannya terlebih dahulu. Dan daripada jawapan para malaikat tu, lahirlah bentuk salam yang kita kenali hari ini. Salam yang bukan sekadar doa kesejahteraan, tetapi juga doa rahmat. Allah kemudian menjelaskan bahawa salam itu bukan hanya milik Nabi Adam, tetapi menjadi ucapan bagi seluruh keturunannya. Maksudnya, setiap kali kita memberi salam pada hari ini, kita sedang mengulang ucapan pertama yang pernah diucapkan oleh manusia pertama yang dicipta di syurga. Think about it. Ucapan pertama antara makhluk bukanlah soal ketaatan, bukan juga amaran. Ia adalah ucapan damai. Seolah-olah Allah ingin mengajar manusia sejak awal lagi bahawa hubungan sesama makhluk harus dimulakan dengan ketenangan, bukan ketakutan. Ianya harus bermula dengan doa dan kedamaian. Ia bukan sekadar adat, ia adalah warisan dari detik awal penciptaan manusia. Ucapan yang membawa maksud, aku datang tanpa niat buruk, aku datang dengan aman, dan aku doakan kesejahteraan ke atas kamu. Kadang-kadang kita rasa benda yang mudah seperti mengucapkan salam tu sekadar satu formalisasi seperti cakap hi atau hello. Tapi hakikatnya, salam bukan sekadar ucapan, ia adalah adab dan adat permulaan manusia yang bermula dari syurga. This is The Youth Files. Now you know.